Sebelum ni kalau kita tak bayar kereta bulan-bulan, kereta kena tarik. Tapi sekarang dah lain. Kalau korang tak bayar sewa bateri, bateri pula kena tarik. Malaysia has unveiled its first homegrown electric vehicle priced at just under $20,000. Akhirnya EV pertama binaan buatan tempatan rakyat Malaysia kita sendiri telah muncul yang dibina sendiri oleh Pro2 yang dijenamakan sebagai Pro2 QVE. Tapi sebutan sebenarnya adalah QV yang bermaksud Quest for Visionary Electric. So basically Pro2 QV adalah rekaan binaan sendiri oleh kita rakyat Malaysia. Yang mana satu benda yang kita patut banggakan, rakyat Malaysia sendiri mampu untuk bina EV. Bukan senang Pro2 claim 100% buatan rakyat Malaysia, tapi bagi aku bukan sepenuhnya 100%. Ada beberapa persen benda yang terpaksa kita kena pinjam lah. Terutama sekali daripada penggunaan bateri dan juga motor elektrik. Untuk Pro2 QV, dia menggunakan motor, single motor daripada BYD yang produce sekitar 201 PS dan 283 Nm torque. 0 to 100 7.5 saat, which is agak laju jugalah untuk kuasa motor yang digunakan. Manakala untuk bateri, menggunakan LFP bateri daripada CATL yang berkapasiti 52.5 kWh. Yang mana range untuk Pro2 QV ni boleh pergi sejauh 445 km untuk bacaan NEDC. Untuk bacaan WLTP mungkin sekitar 378 km, which is lebih tinggi sikit, lebih jauh sikit lah range yang berbanding dengan Proton eMAS 5. Tapi yang agak kecewa sikit, dia punya charging. Untuk DC charging hanya sekitar 60 kW saja. Jika nak dibandingkan dengan Proton eMAS 5, DC charging lebih tinggi sikit, lebih kurang 71 kW. So secara teknikal, Proton eMAS 5 ni dia akan charge lebih laju lah sebab bateri lebih kecil dan DC charging lebih laju. Tapi Pro2 claim untuk Pro2 QV ni untuk DC charging daripada 20 ke 80% mengambil masa lebih kurang 30 minit. Tapi satu benda yang agak turn down sikit, dia punya skim bateri sewaan ni, battery as a service. Itu nanti kita cerita. Kita tengok daripada segi design dulu untuk produk QV. Okey, daripada segi design, no complain. Memang satu design yang very sporty, very futuristic, yang mana yalah, tak sangka rakyat Malaysia sendiri dapat mampu untuk hasilkan EV rekaan bentuk yang secantik macam produk QV ni. Bahagian depan ala-ala macam Tesla Model Y menggunakan single strip LED. Daripada segi side profile memang sangat lawa, very sporty. Dia menggunakan design fastback crossover. Dia punya handle pun menggunakan flush door handle, dan handle pada bahagian belakang dia ala-ala macam Honda HR-V. So nampak dari segi side profile untuk Pro2 QV, dia lebih kepada nampak macam dua pintu lah. So nampak sporty sikit lah. Cumanya bahagian belakang tu dia agak slope sikit. Mungkin dia akan sacrifice lah dari segi space pada penumpang belakang, seperti yang kita lihat pada model Mazda 3 Liftback dan juga Toyota CHR kan. Dan bahagian belakang pun cantik, memang kenalah dengan design bahagian depan. Bahagian belakang ni menggunakan taillight jenis LED bar juga, dan dia punya diffuser pun sangat kena dengan keseluruhan design pada produk QV. So dengan wujudnya model QV ni, tak ada alasan untuk otomotif tempatan nak hasilkan sebuah model yang murah dan design yang lawa. Produk QV ni adalah contoh yang terbaik yang kita boleh lihat sekarang. Cumanya bahagian interior je yang agak kurang sikit bagi aku lah. Design interior dia nampak macam biasa-biasa je, terutama sekali pada bahagian steering. Bahagian steering dia menggunakan spoke yang agak busy, yang agak tebal. So dia nampak macam pelik sikit, ditambah lagi dengan kemasan warna silver yang digunakan. Bagi aku kalau bahagian spoke ni digunakan warna black ataupun glossy black, nampak lebih kemas, nampak lebih proper lah. Cumanya kalau kita nak lihat daripada segi design layout interior Pro2, this one produk QV ni memang lebih premium, nampak lebih mewah lah, lebih cantik berbanding dengan layout cabin pada model Pro2 yang lain. Ditambah lagi dengan penggunaan rotary gear shifter ni kan, nampak lebih moden lah. Ditambah lagi dengan penggunaan rear view mirror tu, dia dah menggunakan kamera. Siap ada button source lagi untuk emergency call. Itu agak menarik juga. Dan untuk QV ni didatangkan dengan
Meter cluster jenis fully digital berukuran 10.25 inci. Begitu juga pada bahagian IHU infotainment pun sama juga saiznya 10.25 inci, datangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Design seat pun lawa, adalah semi bucket seat. Cumanya macam aku cakap tadi, bahagian belakang dia agak sacrifice sikit sebab desainnya lebih ke arah fastback crossover. So bahagian belakang tu kita memang ada expect dia akan lebih sempit dan kurang luas lah. Dan in fact Proton IMAX 5 bahagian penumpang belakang ni lebih luas, lebih selesa lah berbanding dengan Pro 2 QV. Walaupun IMAX 5 ni dia punya wheelbase nya pendek sikit, sekitar 30mm berbanding dengan Pro 2 QV, tapi IMAX 5 masih lagi dapat provide space yang lebih luas berbanding dengan Pro 2 QV. Cuma satu benda yang menjadi kecoh dia punya bateri. Pro 2 perkenalkan sistem battery as a service, bermaksud kita kena sewa bateri. Beli Pro 2 QV tak ada bateri, kau kena sewa. Yang mana sewa dia boleh tahan mahal juga, sekitar RM275 per month, bukan per year ya, per month. So basically sewaan bateri 9 tahun kau kena bayar RM275 plus dengan 8% SST. Dalam tempoh 9 tahun tu korang kena bayar bateri lebih kurang RM32,000. So dekat sini kita boleh bayangkan lah harga bateri CATL LFP yang digunakan pada QV ni sekitar RM32,000. So basically bukan kita sekadar sewa je, tapi kita kena beli juga sebenarnya cost bateri. So total RM80,000 harga body dan juga bateri. Produk QV ni anggaran harganya, sebenar harganya adalah RM112,000. Dengan harga RM112,000 tu korang boleh dapat pelbagai jenis EV yang lain seperti IMAX 7, BYD Atto 3, BYD Atto 2, BYD Seal 6. Tapi one thing yang korang kena faham, kenapa Pro 2 buat macam tu, disebabkan dengan ialah ini adalah model EV pertama mereka, so memerlukan kos yang tinggi untuk R&D, yang mana mengambil jumlah sekitar RM800 juta. Dah kita faham untuk membina platform yang baru memerlukan kos R&D yang sangat tinggi. So untuk permulaan untuk model Pro 2 QV ni, aku rasa lah ini adalah merupakan satu model tester oleh Pro 2 untuk menunjukkan kita rakyat Malaysia sendiri mampu untuk membina EV. So dengan platform yang dah dibina oleh Pro 2, kita akan dapat lihat pelbagai jenis lagi model yang menggunakan platform yang sama pada Pro 2 QV. Pro 2 sendiri dah kata untuk platform QV ni dia lebih fleksibel, yang mana boleh jadi model, pelbagai jenis model menggunakan platform yang sama. So tak mustahil lepas ni kita akan dapat lihat adik QV dengan menggunakan platform yang sama dengan harga yang lebih murah dan termasuk sekali dengan bateri, sebab dah tak perlukan lagi kos R&D untuk membina EV yang baru. Dan sistem sewaan bateri masih ada lagi, tapi mungkin optional lah. Tapi buat masa ni, untuk model EV pertama Pro 2, kita akan dapat macam ni lah, harga RM80,000 dan sewaan bateri. Untuk cover balik 800 juta modal yang dikeluarkan oleh Pro 2, kita ambil contoh lah 10% margin yang diterima oleh Pro 2, yang mana dia ambil daripada harga body kereta RM80,000 dan juga bateri RM32,000. 10% mungkin sekitar RM11,000 plus lah untuk yang Pro 2 dapat. So Pro 2 dia target untuk jual Pro 2 QV ni sebulan 3,000 unit. So dengan target jualan 3,000 unit, margin 10%, Pro 2 memerlukan 2 tahun untuk cover balik modal R&D 800 juta. Tapi kalau kita nak tengok jualan Proton IMAX 7 EV nombor 1 dekat Malaysia ni pun sebulan sekitar 7 ke 800 unit sahaja, mampu ke Pro 2 nak capai target 3,000 unit sebulan dengan sewaan bateri yang boleh kata mahal juga. Bukan mahal juga, memang mahal lah. Dengan sewaan bateri yang boleh kata mahal juga. Bukan mahal juga, memang mahal lah. Dekat sini aku nampak macam agak mustahil. Bagi aku, jumlah RM275 untuk sewaan bateri lebih baik kalau Pro 2 tukar kepada per year, bukannya per month. Ibarat macam korang beli insurans lah kan, kena bayar setiap tahun. Macam tu lebih molek, lebih bijak lah.
So, apa pendapat korang berkenaan dengan Pro 2 QV? Bagi aku daripada segi package yang ditawarkan, exterior, interior, powertrain cukup promising. Tapi yang menjadi batu penghalang adalah daripada segi harga dia dan juga konsep sewaan bateri. Itu yang menjadikan rakyat Malaysia 10 kali fikirlah nak beli ke tak Pro 2 QV. Dengan adanya persaingan terdekat, Proton eMAS 5 berharga RM69,000, termasuk sekali dengan bateri, itu yang akan jadi tanda tanya. Adakah Pro 2 QV ni akan menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk memiliki EV pertama mereka, ataupun Pro 2 QV ni akan jadi the next Pro 2 Nautica?